Okey, Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, tengah hari ni, nampak tengah hari saya berada di Madat Pusat Dakwah Muqtada, Madat, Sungai Petani. Okey, saja tengah hari ni nak bawa anak-anak main dekat Madat punya. Ni dia macam tempat permainan kanak-kanak lah. Madat ada sediakan tempat permainan kanak-kanak. Jadi jom kita tengok. Okey, dekat Sungai Petani, Semeling. Nanti aku cerita lebih lanjut maklumat-maklumat pasal tempat permainan kanak-kanak ni. Dia macam Kidland lah, Kidland. Dia macam tempat-tempat yang apa, kalau kita bayar dekat dalam mall-mall tu yang apa-apa, Kidland lah, Kidzonia, lebih kurang macam tu. Tapi ni Madat punya. Jom saya tunjuk. Okey, ini lah. Ini bangunan dia, bangunan mainan dalam ni. Nampak besar satu bangunan ni. Selalu kalau kita pergi Kidzonia ke Kidland ke apa ke, dalam mall kan, ini Madat tu sendiri. Okey, kalau kau tak percaya ni Madat, kau tengok ni, ni apa, rumah kuda Madat. Ni kawasan jalan raya tepi Madat ni, daripada Sungai Petani. Nampak tempat dia. Nampak tu Masjid Madat belakang tu. Tu ada bangunan baru tengah bina, Dewan ke apa, tak pasti. Okey, nampak. Ni kawasan dia. Parking dia sangat luas. Kalau kau nak bawa anak-anak datang ke kanak-kanak Madat ni, jom kita masuk. Aku lupa nama dia, kita tengok dalam. Okey, ni bawah, tempat bawah dia, lapang. Ada kawasan menunggu. Jom kita tengok kaunter. Berapakah harga untuk masuk ke dalam kawasan Madat ni. Nampak anak-anak aku, dia nak masuk main. Isteri dan anak-anak. Yang ni malu sikit. Okey, nak dibayar sekejap. Tengok berapa harga tu Madat ni. Dah tanya kemenangan dia orang dah. Nak rakam boleh dalam ni. Dia orang menangkan. Dewasa 3. Okey, ini harga dia. Nama tempat dia Edukids Madat. Harga tiket dia. Lepas tu semua token ada dah. Jumaat sampai Ahad. Bawah 2 tahun percuma. Dengan ni pok dia orang. 2 sampai 17 tahun 35. KU 15. Dewasa RM10. Kalau Isnin sampai Khamis, bawah 2 tahun percuma. Berapa? 99. 2 sampai 11 RM28. 90 sen. OKU 15. Dewasa RM10. Boleh adik, boleh kan? Baris pertama Bawa anak percuma. boleh free kan? Baris pertama percuma. Add on waris 10 per orang. Catatan dikenang kepada waris. Waktu operasi dia Jumaat sampai Ahad 7 pagi sampai 10 malam. Kalau macam budak tu dia 2 tahun tu kan? Kira tahun ke kira bulan? Sampai 2 tahun dekat. Dia punya counter pun handsome apa. Kalau macam dia bulan 9, tapi dia tahun ni lah. Yang sampai 2 tahun ni. Sampai 2 tahun ni. Tapi dia tahun ni dia paling kau tu cuma dia bulan 9 Pemandangan dekat area Madat Edukids ni. Okey, kamu tengok dalam TV ni mainan dia. Ni permainan-permainan dekat Edukids. Stokin kalau sewa RM3. Pemakaian stokin adalah wajib. Ini kita tengok sekali lagi harga dia. Okay, ini waktu operasi. Okay, ini syarat-syarat dia. buat mat market ke apa. Tu dekat sini nanti bawah ni semua plan ni nanti safe. Nanti ada buka kedai barista lah.
Ada buku yang collect dengan Paman Western lah. Tapi Buat apa western pada? tapi yang tu training dah lah lama. Okey. Ni dia. Madat Educate. Bantu lah, bantu bagi terkenal. Nampak elok. Adik. Mana kakak tu? Kita suruh bawa adik naik. Kakak kakak ke mana? Oh ni patut ada Lisa. Alu tak kenal lah, dia baby yang kenal. Tapi baby pun 35 ringgit ke. Tapi tak apa rezeki. Dia tanya aku pandai lah bang. Slow je ni. Lampu tu slow. Assalamualaikum semua ni. Kami ni ada kat Kid Zona Madat dekat Gorge pada Kedah. Ni dia. Tu nama. Sekarang kita berada di kawasan Kid Zona Madat Utama Dakwah Center. Ni bagi adik. Bye saja. Kalau hampa tahu ni, dia adalah satu reference dari satu game. Kalau hampa tahu, beritahu dalam komen game apa. Game ni popular. Ni satu hint dia. Huggy.
tung sahur. Mana tu tahu? Tung. Dia adalah santai, tak tahu lah untuk berapa untuk jalan kat sana. Dan hello editor, tolong buang lagu ni dari video ni, copyright. Aku kena copyright strike. Okay. So mama saya duk tengok tu puting beliung. Tak tahu lah. Ni kereta untuk kanak-kanak yang kecil. Tak ada anak-anak. Hai. Mainan pasir. Tak tahu lah kenapa ada mainan sana. Next section.
Puting beliau. Orang putar pot dengan ke belakang. Puting beliau. Jom ni. Dah. Potong. Keluar angin. Ya, ya. Tu, halo. Halo. Hai. Ma. What? No. Tempat permainan tu kanak-kanak. Hebat juga tempatnya. Kalau orang komen tanya kenapa editor ni tak main, malah mau balik main Legend Roblox Legends Battleground. Lepas ni kami akan pergi ke tempat kucing. Tak sabar, jom. Sebab naik trampoline ni takut sebab ada boing. So, Along dah main. Jom.
Aku ni dah bosan, mau pergi makan, tak larat dah. Bagus pembinaan tu bang. Wah. Ni mau suruh naik tu slide. Ya. Sudah lah ambil video apa banyak sangat. Kita sini kita nak cik. Dek, buat sekali dek, buat sekali. Sekali kakak. Sekejap mama ambil gambar sekejap. Dek, sekali. Dapat. Oi. Mama tak nak berhendak lah. Abang, fight. Kita fight. Fight. Abang. Bisa abang? Cepat abang. Cepat. Sekejap. Go. Terjadi. Dah tolak dah. Nenek, adik tolak. Kakak tolak. Bye. Baby jom. Bebek dah, habis tu buka pintu. Tutup pintu. Jual ngat. Adik main dah tak? Angkat dah. Dia masuk dalam tu. Nak ambil kakak dia, ikut kakak tu, kakak. Dah lari, lepas lah adik dalam tu. Tapi tingkap dia panas sikit lah. Bukan aircon tak kuat, aircon terbuka. Parking kosong dah. Saya on the way KLI. Pula saya on the way ke office. Baru lepas drop off KLI 1. Baru lepas drop off. Ni on the way ke office. Kalau bagi info, daripada tadi lagi banyak orang pergi minum.
pergi lagi ke daripada tadi ni? Kalau bagi info, Okey. Dah tutup balik. Oh, balik. Okey, 1, 2, 3. Ui, panas buntut ada tadi. Sini. Dek. Ni. Jom. Sakit buntut ada tadi panas. Lampu tu panas tu. Aduh. Sebab dia berat. Depo ni ringan. Tak apa. Macam api. Adik. Tu. No. Pikai. Tolak ayah. Tolak ayah. Yo. Tempat ni agak panas sikit lah. Sebab apa? Yang pertamanya tinted ni dia agak cerah. Tingkap dia banyak. So minta pengurusan Madat kalau boleh bertambah baikkan. Tinted ni bagi tambah gelap lagi tingkap ni. Tempat ni nampak panas. Ekor banyak nampak. Ekor banyak. Lepas tu yang keduanya pintu masuk dia ni. Pintu masuk dia ni tak ada penghalang. Tak ada apa. Kalau kat supermarket kan, market eksklusif ke apa, dia ada apa angin yang apa panggil apa? Window, aircon window tu. Yang ada atas tu dia angin ataupun dia ada sliding apa? Ada door yang macam nasi tu ah. Untuk mengelakkan daripada aircon keluar. Ni aircon dia terbuka sini. Kan, lepas tu pintu tak ada tutup. Jadi panas lah. Aircon keluar. Kalau ikut daripada aircon ni banyak ni. Cukup untuk menyejukkan tempat ni. 1, 2, 3, 4 situ. Ini satu lagi atas ni 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu sana lagi ada apa? Aircon. Oh, sini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belah kanan dah tu lagi 6 campur dengan 9, 15 aircon kat sini. Kalau dia tutup pintu tu, tingkap pada tinted bagi gelap sikit lagi. Jadi lepas tu kawasan ni dia akan jadi lebih sejuk lah. Sebab pintu tutup, lepas tu kawasan dia agak gelap sikit. Budak tak panas. Kalau kata pintu tutup tu, aircon ni buka separuh pun sejuk lah ni. Orang lama takut rosak lah aircon ni, sayang lah. Jadi kepada pihak Madat, kalau ada penambahbaikan itulah. Ataupun mungkin tempat ni belum siap lagi ke, bawah dia orang nak tutup juga ke. Tak apa, kita bantu. Siapa yang nak bantu Madat, nanti saya cari nombor akaun dia. Yang mana nak menyumbang pada Madat. Kalau tak mau menyumbang pun, terus datang ke sini lah. Join dengan apa tempat Madat ni. Kita main sekali. Dan datang ramai-ramai datang ke sini, penuhkan tempat ni. Dan Madat memiliki lebih kemampuan kewangan untuk memperbaiki lagi tempat apa. Kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Dan juga menyiapkan tempat ni sepenuhnya. Tadi tempat bawah tadi tu, yang kaunter tu, rasanya belum siap gitu. Rasanya dia akan tutup juga kaunter semua tu. Tapi kalau kaunter bawah tutup, mana aircon dia bagus lah, mantap lah. Dia akan jadi selesa lah.
bangunan ni rasa 3-4 tingkat ni. Atas tu ada lagi. Rasa dia nak buat lagi. Sambung atas tu mungkin tak siap lagi kot. Jadi marilah kita ramai-ramai penuhkan tempat ni supaya Datin Mada berkemampuan untuk lebih memperbaiki tempat ni supaya lebih ramai lagi yang boleh datang untuk memanfaatkan tempat ni. Okay? Adik. Agak. Balik itu. Kakak. Okey, dah habis lah main kat Madat. Kami nak pergi makan, pergi semayang, lepas tu terus balik. Bye bye. Assalamualaikum.